Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah jakalah kami manfaat bagi kami, wanfa'na bima 'allamtana, dan manfaatlah apa yang kau ajar kami. Wazidna ilman yanfa'una, dan nambahlah bagi kami ilmu yang manfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah kami tak berlindung daripada ilmu yang tidak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan kami tak berlindung daripada hati yang tidak khasyak. Wa min nafsin la tashba', dan kami tak berlindung daripada nafsu yang tidak cukup puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan kami tak berlindung daripada doa yang tidak diterima oleh Engkau. Allahumma raddina wa raddil muslimin ila dinika raddan jamila. Ya Allah, kembalilah kami dan umat Islam pada agama Islam sebagai kembali yang comel. Allahumma akhlis niyatina wa aslih zurriyatina. Ya Allah, ikhlaskanlah niat-niat kami dan baikilah anak cucu kami. Allahumma irfa'anna al-bala' wal waba' wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, angkatlah daripada kami akan segala bala dan penyakit wabak dan fitnah sama ada zahir dan batin. Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia-Nya, nikmatnya, rahmahnya, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala juga kehendaki-Nya dapat kita sama-sama di dalam majlis muzakarah minggu kita. Moga mudah-mudahan Allah SWT menggulungkan kita daripada hamba yang menuntut ilmu agama Allah SWT. Maka masih lagi beserta kita kisah seorang sahabat Nabi SAW yang nama dia Umair ibn Sa'ad. Yang mana tu kita hari dua kisah bagi hidup Umair bin Sa'ad ini. Satu kita baca mari dah kisah ketika dia tu umur berapa nak sampai 10 tahun. Yang mana dia tu apabila dengar kata yang munafik daripada pak tiri dia, maka dia tak jong kata yang munafik yang kata kepada Nabi SAW. Dia kata kata tu menunjuk bahasa munafiknya pak tiri dia. Maka di situlah wak kepada Umair tu dia jong gi royak kepada Nabi, walaupun pak tiri dia Julas tu sangat baik dengan dia. Payah juga nak cari pak tiri baik dengan anak tiri ni. Walaupun pak tiri dia baik pada dia kita lalu pun, tapi Nabi ialah orang yang dia kasih lebih daripada segala-gala. Tu ialah iman, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Maka juga ayat kepada Nabi yang mana kita dengar mari dah. Dengan siapa berlaku ayat tu hai turun mari. Kerana Julas tu pak tiri dia tak ngaku. Dengan siapa tu hai waktu ayat mari yang menyebut bahasa Julas tu kata sungguh kata yang mengkufurkan dia. Maka Julas taubat. Apabila Julas taubat tu molek yang Islam dia dengan siapa? Dia jadi seorang sahabat yang diterima oleh Allah SWT. Maka tu ialah kisah yang kita dengar mari tentang Umair ibn Sa'ad ketika dia halus. Maka malam ni kita nak mari pula masuk pula di dalam kisah. Ialah ketika dia tu besar dah, tua mari dah. Ialah orang yang Umar biasa kata, Umair bin Sa'ad ni dia kata kan, sukanya aku ni kalau aku ni ada orang jatuh ramai-ramai serupa dengan Umair bin Sa'ad. Untuk apa aku nak guna mereka pada kerja khidmat umat Islam. Umar kata kalau aku suka cerita benar kalau orang jatuh ramai-ramai ni serupa dengan Umair ibn Sa'ad, untuk aku nak guna mereka khidmat kepada orang Islam. Itu ialah kata Umar bin Khattab kepada Umair.
Sebab apa? Nah kita mai tengok. Yang mana Umair ibn Sa'd ni apabila dia ni besar mari teruk mana masuk oleh umur yang 40 lebih, ni kena 50 ke apa. Maka di situlah Umair dihantar oleh Umar pergi perang. Perang untuk dakwah lah, mula-mula pergi dakwah lah apabila demo mereka tak terima dah Islam, maka diminta jizyah. Kalau jizyah pun tak beri juga, maka di situlah fasta'in billah. Maka minta pertolongan Tuhan. Situlah berlaku perang ni. Kerana Islam ini untuk umat manusia semua. Nabi apabila dia pesan, dia hantar sahabat gira, dia pesan lah. Fad'uhum ila salasi khilalin. Muhajaklah mereka pada 3 perkara. Fa inhum ata'uka faqbal minhum wa kuffa anhum. Apabila dia terima mana-mana sah ni, maka mu terimalah pada dia. Tak usah duk karu apalah mereka tu. Mula-mula kali ke apa? Ialah ud'uhum ilal Islam. Dakwah dia pada Islam tu. Ayat kebaikan Islam. Kalau dia terima, ada apa? Lepas tu kalau dia tak terima, maka di situlah fas'alhumul jizyah. Minta pada dia jizyah. Ialah pasti. Yang dia nak duk kerajaan Islam ni kena bayarlah. Duit jukai kena, jaga orang kerajaan nak jaga rakyat ni. Fa innahum ata'u, kalau dia beri wa kuffa anhum, maka perah dia. Tak ada kena karu apa dia duk kerajaan Islam dah. Lepas tu kalau dia tak terima juga, di situlah Nabi kata fasta'in billahi wa qatilhum. Mu minta pertolongan Tuhan lah, maka perang mereka. Itu ialah cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam di muka bumi Allah SWT. Maka Umar masa lepas daripada Nabi kita meninggal, maka Abu Bakar hijrah lepas ada Nabi dia sekitar 2 tahun. Umar dipanggil oleh Tuhan, kelik jumpa Tuhan, maka Abu Bakar mati, naik Umar bin Khattab. Maka masa Umar ni maka dakwah Islam itu luas. Di situlah mula buka negeri situ, negeri sini, negeri banyak-banyak negeri ni. Dakwah Islam itu pun keluar dengan siapa-siapa 1/4 dalam muka bumi Allah SWT masa Umar. Sekitar 10 tahun masa Umar. Maka masa tu Umar hatta Umair ibn Sa'd duduk di dalam ialah tentera Islam duduk buka negeri di kawasan negeri Syam. Tiba-tiba di satu tempat di negeri Syam ni nama dia Hims. Hims ni kita dengar dah dulu sejarah seorang sahabat yang Umar biasa hatta Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kalau kita ingat-ingat Umar biasa hatta Sa'id bin Amir al-Jumahi biasa jadi ketua situ dah. Dan Hims ni dipanggil Kuwaifah. Digelar orang kampung, orang gelar kampung tu bana tu dia panggil apa Kuwaifah. Dia panggil tasrif daripada kalimah Kufah. Kufah negeri Iraq. Kerana perangai orang situ serupa seakan-akan dengan orang Kufah. Perangai ke mana? Perangai berhitik pemimpin. Cari keburukan pemimpin. Ini perangai orang Kufah. Kufah tak boleh ada pemimpin lah. Mereka you cari buku nak cari kesalahan pemimpin. Pahaya nak suruh ke Amir Mukminin tukar pemimpin barulah. Habis itulah orang jadi pemimpin di negeri Kufah, alek kena orang kasar orang pasal jenis muamalat kasar. Hajjaj bin Yusuf berbelakang mari dari masa kita dengan Saddam Hussein. Lepas itu tak apa. Ya orang situ perangai pasal tu. Perangai tak boleh duduk buat pemimpin pasal juru-juru yang nak cari buku. Hanya siapa Sa'd bin Abi Waqqas besok di Iraq. Maka orang Hims pun perangai seakan-akan tu. Habis itulah ahli sejarah gelar bana tu panggil Kuwaifah daripada Kufah tu. Dan kita dengar dah ahli Kufah, ahli Hims ni besok dah ngadu tentang pemimpin dia Sa'id bin Amir al-Jumahi yang kita dengar mari dah. Maka apabila Umar nak hantar pemimpin pula pergi kepada Hims ni pula, yang orang tu suka cari
kesalahan, keburukan, kecacatan yang ada pada pemimpin dia, Umar duk cek tengoklah. Nah, duk cek tengok di kalangan sahabat Nabi piyo yang patut aku nak hantar pergi situ. Duk cek mari. Kena hantar. Pian ni, kita nak ngaji ni lah. Amir ibnu Sa'ad. Dulu Sa'id bin Amir. Ni Umair ibnu Sa'ad. Umair ibnu Sa'ad. Nah hantar dia ni. Maka Umar panggil, hak ada dia duduk perang dulu, di kawasan Syam panggil klik. Kawan nak pergi kerja baru dia mau ni. Dia pun patuh pada pemimpin. Iaitu sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya hasuh sahabat we patuh pemimpin. Selagi mana pemimpin tu tak ada buat benda berdosa yang nyata kata dia tu pemimpin tu kafir, selagi itulah orang Islam kena taat pada pemimpin. Kerana sebab pemimpin ni lah keamanan di dalam, keselamatan di dalam negara, di dalam kampung tempat. Apabila orang mula kecek, cocong, orang panggil mengupak ke pemimpin, maka situ dia akan timbul hara-hara dalam kampung, dalam negeri mana-mana. Maka apabila Nabi kita tengok dah, kena panggil dah Umair ni mari. Umair klik hari, patuh dia. Patuh klik nyok. Dan kita biasa duk dengar dah Muhammad bin Qasim menatu Hajjaj bin Yusuf apabila dia pergi buka Chumpu Tweep, dia buka India, buka kawasan Pakistan. Apabila sudah dia buka, dia pergi umur 17, boleh takluk kawasan Chumpu Tweep, kawasan India kat tu umur dia 21. Dia duduk situ tu seolah raja dah dia. Kalau ikut dia kata orang kawasan itu taat pada dia. Tapi dengan sebab kerajaan hak dulu tu mati, naik kerajaan baru, maka kerajaan baru ni ada masalah. Tekih dengan Tok Tua Muhammad bin Qasim. Dia ada buku dengan Hajjaj. Maka di situlah dia panggil Muhammad bin Qasim klik. Maka mari raja Islam masa tu Hisham bin Abdul Malik hatta gi tu suruh tahan gi hak ada awak tadi garing siap dah gi supaya nak igat orang yang salah. Apabila gi siapa jumpa Muhammad bin Qasim di kawasan tanah India, maka mari orang garing nak buh bacalah surat kerajaan kata kerajaan saya igatmu, saya buat klikmu. Dia pun hala tangan berhari. Kerana dia ingat ayat tu kata ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, patuh taatlah kepada Allah dan Rasul dan kepada pemimpinmu. Yang hari tu ahli sejarah kata kalau Muhammad bin Qasim tak sekelik, tak apa dia boleh kerah orang kampung situ dan tentera dia hamak dia mau klik boleh. Kerana dia mau turut dia. Tapi kerana dia ingat ayat Tuhan tadi, hala tangan buh garing klik lah hak dia seolah dia ni seorang-orang yang salah. Apabila duduk di Iraq pula, ketua Gok Iraq tu pun ada juga nak murih ke Hajjaj, pak tua dia. Bukan pak dia, tua dia. Maka turun denda yang kuat dengan siapa Muhammad bin Qasim mati di dalam Gok umur 21. Itu nak kita naknya orang Islam ni patuh pada pemimpin. Bukan pasal jenis sikit-sikit belarak, sikit-sikit waktu hendak. Selagi mana tak zahir kufur yang nyata kepada pemimpin, selagi itulah orang Islam kena patuh taat. Itu ialah gapo akidah kita umat Islam. Maka Umair ni kita naknya Umair bin Sa'ad ni, dia tu tak suka ni, tak nak ni nak jadi pemimpin. Nabi kita salah satu daripadanya ya hasuh orang tak sewi nak kepada tanggungjawab. Adamul istishraf lil imarah. Daripada bahan benar yang Nabi hasuh sahabat, tak sewi sahabat ni suka nak jadi pemimpin. Tapi apabila dilatih, dia mau kerja sungguh, tak cuaikan amanah. Itu perangai sahabat. Tak sewi jadi pemimpin, tapi dia latih dah kerja sungguh. Itu dia. Maka apabila Umar panggil
Umair kelik marilah hakad ayo tak usai sikit abuk, tak kena lah. Tapi kerana patuh pada Amirul Mukminin, mari dia. Dia suka apa? Suka nak duduk dalam medan perang fi sabilillah. Dia nak tu. Nah, sahabat Nabi yang nak pasal tu. Habis orang dulu ni dia hidup dia setahun, dia ada untuk keluar pada jihad pada jalan Tuhan. Ulama sekalipun lagu tu lah, setahun ada keluar. Perjumpaan kita duk keluar lagi 3 hari 4 bulan. Orang sahabat dulu dan orang tabi'in dulu, orang-orang dulu dia keluar jihad pada jalan tu. Lagu tu. Nah, maka Umayyah suka nak duk betul pada jadi pemimpin. Tapi kalau Amirul Mukminin Umar panggil dia kelik. Kelik mari Umar hantar dia pergi. Dia tahu Umar kata, aku nak hantar mu pergi Hims ni. Dia mu tahu lah perangai orang Hims guna. Ya tak apa. Gi dia apa? Gi apabila siapa dek nun dah. Boleh waktu semaya. Dia panggil ayat dia semaya Jumaat lah. Semaya Jumaat di masjid. Sudah semaya Jumaat dia bangun tebah. Bukan tebah Jumaat ni, dia panggil tebah pelakak dia sebagai puan baru ke, nek ampun baru ke, nek enam tua Lepas tu nak nek enam gapo cara lagu mana dia nak jalan dengan rakyat je lagu mana. Maka Umair pun bangun. Baca tabah lah. Dia kata, ya ayuhan nas, hai manusia, innal Islam hisnun mani'un. Sesungguhnya agama Islam ini ialah benting. Ialah kita nak katakan pom. Nah, kalau kita tahu pom atau kai yang dok dalam itu setengah pagar yang kukuh. Dan nak masuk dalam tu masuk lepom lekai tu kena melalui pintu. Nah, melalui pintu yang kukuh. Maka benteng dia tadi tu pagar tu Islam sebagai pagar tadi, pagar dia apa? Ialah keadilan, kejujuran. Tu pagar Islam tu. Nah, Islam ni agama yang kukuh, pagar dia apa? Adil. Buat adil kepada rakyat. Tu ialah pagar bagi agama Islam. Dan pintu nak masuk di dalam pom zakai tu, nak masuk dalam Islam tu apa? Ialah kena benar, sidq, kena benar dengan rakyat. Ya itu, dua tu. Maka apabila dia rakyat dah, maka dia kata Islam akan jadi agama yang kukuh, yang gagah atas muka bumi selagi mana kerajaan dia, orang merintah dia tu gapo? Gagah. Tapi dia rakyat atau gagah kerajaan ni bukan sebab kena duk tibuk rakyat. Apa tak? Ada ni wafak kami ni biasa kena tibuk rakyat dia kata. Nak gagah kena rakyat bangun katok pala. Rakyat takut. Waktu berdebat kerajaan tak? Ya tak. Kerajaan ini ya bukan berdebat, bukan gagah dia dengan sebab dia tibuk rakyat. Dah katok rakyat tak. Sebab kita tengok Syiah Nusairiyah ni dan negeri Syria masa Hafid bin Asad duk merintah dan pok dia di Asad dulu pun bunuh rakyat, khususnya ahli sunnah kita, sunni kita mati puluh ribu dah kat beratus ribu bunuh. Dia merintah pasal nak berdebat dia dengan bunuh. Tapi sahabat radhiyallahu anhu kata gagah kerajaan bukan dengan gapo, dengan kena duk bunuh katok rakyat dak. Tapi dia kata dengan gapo? Kerajaan jadi gagah dengan sebab dia hukum dengan keadilan dan dia make kebenaran. Kadang-kadang orang ni zalim make hak orang, maka make benar hak orang zalim make hatta klik kepada orang yang kena zalim. Tu dia kata kerajaan dia gagah dengan buku tu. Habis tu Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila dia jadi khalifah dia kata dia kata sesungguhnya aku ni dhaif. Tapi aku ni akan jadi kuat apabila apa? Apabila aku duduk sini fak mu tolongku untuk apa? Untuk nak tolong orang yang dhaif. Dan dengan kita make klik kezaliman yang dia kena zalim hatta klik. Tak kira lah orang yang zalim lagu mana, setara mana berdebat pun, tapi dia ni sebagai kerajaan kena make kezaliman dan hatta klik pada tuan yang kena zalim. Itu ialah dasar yang Umair goyak pada rakyat dia. Sudah tebah dia pandak. Sudah turun. Maka Umair mula kerja lah. Mula kerja. Hak yang dia kata tadi ialah dia nak merintah dengan adil dan dengan benar.
Maka dia duduk setahun, duduk mengata setahun. Tak ada hantar surat royak ke Umar sepatah habuk. Nah, dia hayo ni sebagai kita kata kalau dia ni puas, dia kena rengang juga kepada Amirul Mukminin sebagai kalau kita kecek biasa kita rajalah Umar ni. Nah, Amirul Mukminin. Tapi dia tak ada biasa hantar ngadu ke gapo setahun. Dan tak biasa hantar duit zakat, nah, duit harta ghanimah gapo perang, tak ada biasa hantar. Akak pun tak biasa hantar. Umar puasa pelik Umar ni makan harta tengah dah apa. Ni Umar ni ya puasa syok lah. Awak kan surat mengadu ke repot ringan ni. Bulan ni pun tak siapa. Tahun ni setahun dah tak ada bunyi banyak gapo ni. Pelik Umar duk pelik. Lepas tu harta ghanimah, harta gapo zakat tak ada hantar mari kebok ni. Ya itu. Sebab kita kata kalau majlis ni kita bawa setahun boleh puasa tak imeh hantar lagi kita. Ni tak ada hantar kebok ni. Pasal mana ni? Pak Umar dia ni dia duk bimai benar kok gapo? Kok ketua-ketua ni puan-puan dia naik apa dia hantar dia bimai gapo? Bimai takut demo ni pening dengan harta. Sebab dia jadi ketua dah dia harta banyak. Ni, dia ada harta banyak. Ikutlah gapo-gapo apa. Nah, dah jadi besar bawahnya ada harta. Habislah ni kadang-kadang kita puasa sepengat tamnai ni untuk kita nak cari harta. Nak kata? Tapi hak tu amanah. Maka Umar bin Mai takut Umar ni yang makan harta tengah sebab tak ada harta sikit-buk ni. Maka di situlah Umar ya kira dah dia kata tak ada pia nak boleh selamat daripada fitnah harta melainkan Rasulullah SAW. Nabi seorang, orang lain dia tak harap seorang pun. Umar. Maka di situ dia suruh orang nulis dia, tulis surat hantar lagi kepada Amir. Hantar kalau lah ni kat terus lagi ni. Hantar surat lagi, apabila surat aku siapa mungkin nak mari jumpa aku. Lepas tu hari harta apa? Harta zakat, harta gapo yang hok negeri cambak hang duk pokrang tu ada harta tengah wahai padaku. Amir pun baca surat. Mau surat siapa ni? Umar hantar mari. Suruh pergi jumpa dia. Somik tu harta-harta gapo ada daripada harta-harta tengah. Dia pun ni. Gi Umar panggil. Tak boleh kena gi dah weh. Gi dia buat gapo tu weh. Allah. Umar gi buat gapo? Ya buat jabir catung. Ni kita kata jabir. Ni. Baik kalau kita biasa baik dah. Yang buh di dalam tu benar-benar yang nak guna di tengah jalan. Gapo tu weh? Ya buat beseng suti. Beseng. Beseng atau kita nak kata neka bersahabat beseng dalai sikit. Tak ada sebuah neka tu sangat jadi dalai sikit. Pengan neka tak neka ya atau beseng ni gitu ya buat. Lepas tu bekah wak buhai ais maya. Jabe boh makan ni ke apa ada sikit-sikit daripada roti ke apa nak bekah nak pergi ni jalan tu. Jabe so beseng so. Nah, kita tahu ni ketah alih tu dia, alih. Lepas tu bekas buhai maya so. Grebol, nah, daripada bulu kulit nate. 3 kali je buat. Gi. Tubik lah, tubik daripada negeri. Habislah. Hijaku birah Umar panggil kelik lah. Taklah habis dah tamnenku. Kelik nyok jalan kaki. Mejak negeri Syam. Nah, di Damaskus ya Hims di antara Halab. Satu cambak di Syria, Halab dengan Damaskus dak celah tu. Jalan kaki mari nu sampai Madinah. Gaduh yang jalan tu dah boleh cepat tik slow tik. Ada kata naik hemma ke ni, naik utah dak kuda pun tak ada, hemma pun tak ada. Jalan kaki nyok mari Allah. Sebulan weh orang naik hemma pergi situ. Sebulan kelak. Karena kita dengar dah di sejarah Isra Mi'raj kan. Nabi pergi semalam masa tulul Fahisya belum subuh dia maya subuh dengan dia subuh di Mekah. Abu Jahal tu nak buat kami nego sebulan kelak negeri Syam. Tu pergi dengan utah, pamu jalan kaki, Umar jalan kaki. Ada hemah apa tak ada jalan kaki. Allah sebulan dia. Siapa di Madinah ni Allah.
Kepong tu rambut yang bersudung, lah muka tak ada. Tak ada cukur, tak ada demi sagapo ni yang bersudung hari. Pun orang duduk lepas pasir ke mana? Pahala sebulan ni. Tak ada duduk mandi bersungguh lah mana daripada pasir gitu. Hari ku kepong tu rambut yang bersudung. Allah, Umar tengok mari. Kuruh tu hazala jismuhu, kuruh. Baru lepas demai hari. Sampai Madinah sebulan. Masuk Umar pergi jumpa Umar tengok kejut. Hak ada dia tu kuruh tubuh badan kuruh kepong, ni betih yang berkebuk, rambut yang bersudung. Allah. Orang biasa jadi puas. Jalan kaki mari. Sahabat ni pelik-pelik. Ni kita dengar sejarah sahabat pasal lagu ni kita wi khabar kata kalau terlajak aku ni lajak dah apa dia. Jadi dia kata Umar tanya, "Hei, apa omong ni Amir Umaid? Kano kita lalu ni? Mana jak kepong ni, jak pulang kamu ni?" Dia kata, dia jawab, "Ada apa ya tak mau sihat? Ana sahih kata. Aku sihat, alhamdulillah kata. Ada apa? Ni aku pikir dunia hari ni kata ni. Aku pikir dunia hari belakang aku ni." Umar dak faham kata yo hari harta tengah lah. Umar tanya, gapo hari daripada dunia? Ma ma'aka minad dunya. Gapo ti? Harta apa ti mu hari? Dia kata ni kusai aku ni, ni berah beledi ni. Lepas tu ni bekah grebo aku mai maya. Jabe guni ku ni untuk barang. Roti-roti kering ke apa aku duk buh tu. Punya aku lapar aku makan. Roti kering. Lepas tu neka aku buat buh air, basuh baju kat tengah jalan. Boleh buat basuh muka. Lepas tu grebo buat ambil maya. Tahu ni gapo kita nak daripada dunia. Dunia lain dia laki-laki. Kenapa? Punya lapar makan. Ada makan ni. Le catung ku ada makan ni. Ni punya nak mandi, punya nak basuh muka ni. Biasanya ku buh air tu. Ni buat mandi buat apa? Dan ni grebo ni untuk ambil air semaya. Habislah dunia ku tak ada dah. Orang lain tu tu laki-laki. Lebih laki. Umar dengar. Pak Umar tanya ya. "Hei, mung mari jalan kaki kan?" Ni Umar tanya. "Mung jalan kaki ni mari ni?" Dia kata, jalan kaki." Lah, hei. Tak ke tamnai mung tu ya ada ke kenderaan. Ni, kuda ke sekor. Macam tamnai ada panggil apa? Road macam tamnai ke? Itu dia kena ada lah. Tengok orang ni ke jadi kau ni ada 10 T kereta ni untuk nak kerja, road ticai untuk nak kerja. Pamung tak ada ke no? Ni hak kaji ewi ni. Kan mung tak ada apa. Dia kata dia pun tak ada wi aku. Dia gini mengatas setahun tu. Orang di cawak tu tak ada wi gapo. Payah tak aku pun tak ada minta. Dia tak wi tak ada apa. Aku pun tak ada nak. Tak ada kereta macam tahun ni tak ada. Jalan kaki ke nak main. Umar pun ada arah pun dia. Ada apa. Lepas tu mana harta tengah ni mana? Umar tanya. Harta tengah muduk setahun ni. Allah. Tak usah tak kata tak ada. Dia kata harta tengah tak ada. Aku ayat saya ni aku pergi, aku mau tengok ni. Lepas tu harta hang muduk kutip zakat ke apa tu. Ni harta ghanimah ke apa duk mana be? Dia kata Umar aku pergi cara aku mengetah dia ni aku pergi. Aku pilih orang di Hims tu orang juru-juru fok-fok ulama aku boleh harap. Maka aku suruh dia morning lah kerja apabila zakat mari dia morning lah hatui kepada orang raya. Aku dak cara tu. Fok ni cara. Tengok beringat diri dia. Ni malah nak bergelewak dengan duit tengah. Aku ini morning, aku meh juru pilih. Dia morning hatui. Tahan awak penama lagi, nak tahu lagi pokok mu. Muka orang di Hims pun belajarnya orang sosok-sosok nak pada harta banyak aku bagi be ya. Umar dengar ada apa dia kata kak. Ni kalau muak betul kena. Aku nak tamu pergi mula. Sat ni peluk dah.
Cabut dah tamnai puas. Nah, muka dah pelik ni duk syok ni. Lepas tu apa nampak Umair buat ni. Nah, ya sikit-sikit. Tak apa Umar kali tu pun dah tamu gilik. Dia jadi puas mula. Dia kata dak dah. Tak ada dah. Aku tak usah jadi, tak usah dah kerja pesen ni. Buat imam mung sendiri pun suruh aku pun tak usah. Dan piyo lepas ada mung jadi khalifah pun tak usah dah. Aku tak usah dah. Habis dah. Umar pun tak nak buat gana. Nah, tak apa. Lepas tu aku nak minta sekarang Umar ni. Gapo? Aku tak usah duduk dah Madinah ni. Aku nak pergi duduk kampung. Kampung dia lah. Kampung Muhya ni dekat dengan, aku panggil hujung-hujung kampung Madinah. Aku nak pergi duduk situ lah dengan anak keluarga aku. Aku tak usah buat apa dah. Pasal aku hala ketua dah ni deh. Umar. Umar pun tak ada apa. Bagaimana muka dia hijau banyak dah gitu deh. Kasihan dah lah. Nak pergi duduk kampung dah. Pergi duduk kampung dia. Duduk kampung Umar duduk tak harap. Umar dia cidik dia gitu. Tak pandai dengan goyak saja tadi. Umar nak cek takutnya taruh kereta tengah jalan dia. Duduk lebak, duduk lebeng ke. Mari buat kata tak ada dia gitu. Dia gitu. Tengok sebuah punya nak cek kereta dia. Nama yo ni bilicing. Umar yo buat lah gitu. Umar kata tak apa. Umar tahu orang seorang lagi. Nama Haris. Mungkin jumpa Umair, paham hidup sebagai tetamu dia nah. Munduk dengan dia, mung tengok kalau dia tu duk le nikmat, duk sepore kaya, maka mung klik mari ayat aku. Dia nak tahu kata dia ayat tu sungguh ke dak kata harta suruh ke orang habis dah. Wi kepada orang dah tak ada tahu sekut sama dak. Tapi kalau mu nampak dia tu susah sungguh ngau dia royak betul, maka ni duit. Ni duit dinar 100 dinar banyak lah. Dah mui duit 1 dinar ni kepada dia lah. Dia boleh guna. Maka Haris gi. Haris pun masuk Umay pun tak kenal Haris. Haris pun tak kenal Umay gi, tanya apa tu rumah dia. Tengok susah mu. Masuk. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jumpa itu aku ni. Dia tanya, Umay tanya, mu mai mana? Dia kata aku mai Madinah. Lagu mana orang Islam di Madinah weh? Tengok. Ni sahabat ni Nabi buh lepas dia ngito kira dengan saudara Islam. Ni Nabi kata man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Orang tak ambil cara orang Islam ni orang bukan orang Islam biasa ni. Orang Islam yang ambil cara orang Islam. Pun kita hari ni saudara kita di Palestin duk kena selera tabak dia. Kita kena cara. Sekali-kali kita kena berdoa demo. Itu ialah Nabi hasuh sahabat dia radhiyallahu anhu. Maka dia kata sihat melaka ke Madinah dah. Tak apa dia kata tak ada apalah orang Islam duk selamat di Madinah. Lepas tu Amirul Mukminin Umar ke mana Umar? Dia tanya pemimpin dia. Habis tu kita dengan pemimpin kita ni kena ambil kira juga. Dia tanya Umar ke mana Umar? Jawab kawan ni jawab sahih soleh. Tak ada apa, sihat molek. Tak ada sakit pun lah, sihat molek. Payah tanya, dia duk berjalan ada hukum hudud, hukum Tuhan dia duk jalan dak? Dia sebagai pemimpin ke, duk jalan ada hukum hudud. Curi ikat tangan. Bunuh balas, dia duk berjalan dak? Hukum Tuhan ni. Kerana hukum hudud ni apabila dijalan atas muka bumi lebih baik daripada hujan 40 hari. Nampak tak? Maka dia tanya, dia ni kata jalan hukum hudud. Jalan hukum hudud. Umar tak ada tinggal dengan hukum hudud tu. Hukum tu dia tak ada tinggal. Lepas tu dia sebut sini. Dia sebut tu kita sebut lah. Dia kata Umar biasa godek anak dia berzina dengan siapa mati. Tapi kisah ni kisah tak cerak. Kisah ni masyhur, orang royak lah cerita ni, orang bahir royak. Tapi kisah ni kisah bukan sungguh dah. Umar godeh dengan siapa mati anak dia. Tak cukup. Dia godeh mila-puluh militer anak dia zina lah kada. Kisah tu lah. Kisah tu ajak kata Umar godeh anak dia berzina, mila-puluh militer patut anak dia mati. Umar katok pula mayat, dia cukup 100. Kerana Umar tu apabila dah di dunia akhirat Isa ia tak. Tapi kisah ni kisah tak sungguh lah. Tapi Umar jalan sungguh hukum hudud Tuhan tu. Maka apabila Umar dengar lagu tu, Umar berdoa.
Ya Allah mu tolonglah Umar. Allahumma a'inhu. Ya Allah mu tolonglah Umar. Ya Allah, aku tak tahu Umar ni kuduk sayang lama-lama kening, kuduk jadi rakyat dia, duk kerja kali dengan dia, maka aku tak ada biasa jumpa dia, malaikat dia kasih kamu hai Tuhan dan kasih pada Rasulullah. Tu ialah doa seorang rakyat kepada pemimpin. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, dia kena godai kerajaan godai dia ni. Hang siapa buruk berapa panggil daging punggung dia. Hang siapa kena sakit dia. Kena belah, kena kerak we daging buruk tu. Tapi ni hak ada itu, pia godai dia. Arahan memang daripada kerajaan Islam. Umar kata nak kalau Tuhan wi kepada kau doa ku mustajab. Aku nak berdoa wi kepada pemimpin minta Tuhan selamat dia. Apa dah tu deh. Ini ialah orang Islam, ia kena berdoa kepada pemimpin dia. Maka sudah adik. Kawan ni minta nak duduk dengan Umar. Umar tu tak. Habis mu tengoklah rumah ku tara ni ya. Duduk rumah dia juga ni. Umar wi makan kepada tetamu dia ni roti sute, roti kering. Roti sute tak ada lauk, tak ada apa, roti sungguh. Makan roti. Sute roti tu. Makan sampai 3 hari. Sute sehari. Tetamu ni kena buat baik weh. Nah, kalau ada dia kena semulai lah. Nah gitu. Yang dia buat ikik kering kali hadu kerajaan Islam kita salah di lebat fiqh. Mana kena layan lah kita ada apa paling molek kali kita nak wi kepada dia tetamu. Maka Umar ni wi kepada tetamu dia roti harga murah, sute sehari, 3 hari. Bawa cukup 3 hari, dia tengok susahlah Umar tu. Pak orang tepi jiran Umar pegang tetamu Umar mari royak. Dia kata mu tahu ke tak? Muduk umur dia ni mu telah buat susah kepada dia dan ahli keluarga dia. Haris tadi kata gapo buku apa aku buat susah apa? Ya tak ada semula kami tak ada semula haya gapo wi kok ku dia wi roti kering ya kok ku sute sehari. Pak aku buat susah apa dia? Mana kalau kira dia salah lagi aku sebagai tetamu dia wi roti sute sehari-hari ni. Saya pagelak aku makan roti sute duk moyo. Aku buat salah apa? Aku buat susah apa dia? Jiran je rakyat tu mung tahu dak. Umar ni dia fok dia semua dia bini dia. Nah, duk makan roti sute sehari. Roti tu hanya wi kok mung tu. Maka muduk dengan dia 3 hari ni fok dia duk puasa 3 hari dah. Lagu ni lah kalau mu nak duk lagi mu sah duk moyo mu hidup maku. Nyanyo, mu duk moyo nyanyo, dia tak ada makan 3 hari dah. Sebab apa? Nak wi mung boleh makan wi roti. Allah. Kau tak tahu. Oh berbunyi gitu pak. Ya ayat kau Umar kau nak kelak dah. Madinah. Patut? Eta ni duit Umar kirim kat mu. 100 dinar. Umar saya dah hadir kalau nampak dia susah wi. Dia kelak. Kelak hadis kelak jumpa Umar tanya ke mana? Umar, Allah Amirul Mukminin susah sungguh. Roti satu sehari duit kat mu dia tak akal ada akal ni. Orang biasa dipuah. Nampak ke mana weh? Kita tak bimbing ni, pasal kaya dah kita dah. Kalau kira dengan sahabat ni. Kita kucing rumah kita kenyir dah ni. Bukan kita dah kita. Maka sudah tu, Umar tak surat lagi kat Umar mula. Umar mari jumpa aku. Pas dia tanya juga. Pada duit Umar tadi hok mu 100 kok dia tu 1 dinar bukan 1 kok 1 dinar ni. Dia buat apa? Haris kata aku pun tak tahu juga tapi ku duk wasa sepengah. Dia tak taruh sekut setel dia tu. Kutip widem habis duk wasa-wasa. Sungguh weh tekah dia wi duit itu tu Umar tak usah duit. Mua kelak duit ni kat Umar. Ku tak ada nak ni. Yalah Umar kata wak kelak duit ku tak ada nak ni. Bini duk dapur ni bini tu, hai Umar mai lah duit tu. Bini masa dia lah gitu dah. Bini nya kena duk cara had dapur je tahu nak habis hanya anak. Saya sehari ni kata. Dia kata mai lah Umar duit tu. Kalau kita mu berhajat mu guna, kalau mu tak hajat mu dekah ke orang. Dia pun mai duit tu pecah-pecah boh ni jabai-jabai habis licin tak ada siapa malas. Malaikat duit dia dekah habis. Khususnya wi kepada anak-anak yang pak dia mati fi sabilillah. Habis licin duit.
Habis tu Umar panggil, mari. Umair mari. Umair, aku nak tanya mu ni, apa? Duit aku kirim kau Haris bagi kau mu 1 dinar mu kita mana? Umar tanya. Dia kata, weh, mu kau kudah. Dia tanya apa? Dia bergaduh apa duit mu kau kudah? Dia bergaduh apa dia kata? Umar kata, wallahi aku sumpah nanah mu kena royak. Mu muak gapo duit tu? Ya tahu Umar, sungguh-sungguh aku tak ada nak royak ni aku dah. Tapi mu sumpah aku nak jawab. Nah, kerana Tok Sri jadi kahwin ni kena duk batas sumpah. Dia kata sesungguhnya aku telah taruh untuk akhiratku. Bukan untuk duniaku. Aku taruh tu. Kau hantar pergi di bank akhirat habis dah. Allahumma ini pala tata. Mata kuning lah. Amin. Aku baru tahu kata mung daripada orang yang utamakan orang lain daripada diri mulai kadang mung tu berhajat. Nah. Maka umat aku ni mung baiklah aku nak wi kepada mung ganung 90 kata. Kau tahu dah kata umat susah ni. Aku nak wi kepada mung ganung 90 kata kalau kira lah ni 180 kilo. Banyak ada ke dah? Kalau berah 3 guni lebih. 3 guni lebih. Begitu. 50 ada gitu. Baru 105 baru. 3 guni Allah tu 4,5. Wi dia. Lepas tu duit, baju, tak ada duit. Ya wi kain baju 2 lah, kain 2 lah. Kain untuk jahit baju 2 lah. Umar kata nak, Umar. Ganu ni aku tak ada nak dah. Kerana aku tinggal rumahku tu, ni aku nak mari tu aku ada tinggal siap dah. Apa? Ialah ganung di dalam 3 kata ada. Lepas tu tak apa, aku makan dia habis tu hetar rezeki aku kat lain pula. Gitu. Tak sampai tu hetar wiku mumah, tu hetar kat lain pula rezeki. Maka ganung ni mui kat lain lah, aku tak ada nak. Apa pernah mu manyuk-manyuk ni 3 guni. Allah, dia tak wi kita dia. Wi kita tak cukup 3 guni kan lepak tak apa lagi. Payah katakan lah. Ada apa kain tu kena? Kain 2 lah, 2 pasal mu kena. Sebab apa yang kata sebab biningku tu baju dia bakar kain dia bakar lah ni tu nipis yang ci supaya nak nampak dah kulit. Payah tak apa yo kita tak ada tubik rumah. Dia lah rumah semua kan. Hari tu je nak tubik baju sah, esok baju lain pula, esok baju lain pula. Dia tak ada masalah apa dah. Sahabat. Dia tak aku nak kain tu nak klik ke biniku. Apa ada rah. Dia klik kain tu ke bini ya. Adapun kanun tak. Dia klik duduk rumah lepas ada tu tak lama maka mati dia radhiyallahu anhu ardah tu saya panggil klik jumpa dengan nabi dia. Umar bunyi khabar kata Umair tadi dah meninggal dunia. Umar kata pakak cerita lah buat mu nak cerita gapo. Ni kawan ni kata amo cerita kalau ada harta nak dekah orang. Dia ni kata amo kalau ada goni nak buat kerja agama. Umar tu ku cerita nak wi orang Islam serupa dengan Umair bin Ramah supaya aku nak make mereka untuk khidmat kepada agama Islam. Gitu. An-nasu kal ibli mi'ah. Nabi kata manusia ni supaya utuskan dah. La takadu tajidu rahilatahu. Tapi hok mu nak boleh buat guna bukan ramai. Rakyat sekampung tapi hok boleh buat kerja sungguh apa orang. Apa tu dia? Habis itulah cerita seorang pemimpin lagu tu. Orang nak kerja sungguh ya kena. Rakyat aku ramai sebab utul kanan dah. Tapi hok boleh buat kerja dengan aku sungguh apa orang. Habis itulah surah Sukanu kata no. Aku nak orang supaku 10 orang. Aku nak kocok dunia. Faham tak? Nak orang supa, fikiran supa, kerja paku, khidmat sepaku, nak 10 orang atas muka dunia ni, aku nak kocok dunia. Kata dah. Maka kita sama-sama lah kita dengar dah tadi sejarah seorang sahabat radhiyallahu anhu wa ardah. Maka ni kita boleh khabar kata kita duduk le mewah lah ni. Alhamdulillah. Nah, tak sering ngepek pula kata kita tak ada dah, tu kita ada banyak dah. Nah, lepas tu kita ingatlah bahawa hidup untuk khidmat kepada agama Islam, orang Islam ni ialah kemuliaan kita.
Nah, maka sekarang ini apa yang perkara yang betul daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap itu daripada keinginan manusia, semoga Allah Taala pun dosa kita sama. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.